Korang tahu tak yang e-invoice ni untuk bisnes bawah 5 juta ringgit ditangguhkan lagi sekali. Yang between 1 sampai 5 juta bisnes dia ditangguhkan sampai 1 Januari 2026 dan yang bawah 1 juta ditangguhkan sampai 1 Julai 2026 dan yang bawah RM500,000 ditangguhkan indefinitely. Maknanya dia tak payah buat langsung e-invoice buat masa ini. Memang saya faham benda ni dia tangguh sebab dia membebankan peniaga-peniaga yang kecil. Walaupun you earn 1 sampai 5 juta ringgit pun, you masih dianggap sebagai small medium enterprise. Tetapi kalau nak buat betul-betul. Kalau tak nak buat, berhenti je lah, scrap je lah the whole system ni. Sebab nampak macam acuh tak acuh. Yes, memanglah LHCM dia memang dia bagi kelonggaran. Maknanya kalau you guys buat banyak-banyak transaction tu, you guys boleh consolidatekan dia ke dalam satu invoice. Tapi kena hati-hati ya, by 1 Januari 2026, any transaction yang lebih daripada RM10,000, dia perlu ada dia punya own e-invoice. Dah tak boleh consolidatekan lagi. Ini masalah dia bukan pasal sistem saja ya. Sistem maybe LHCM kata dia dah ready lah on dia punya end. Tetapi ia adalah dari segi education. Betapa pentingnya e-invoice ni. Sebab rata-rata ramai tak tahu lagi. LHCM dari segi kerajaan kena bantu kita orang untuk adoptkan sistem ni. Sebab it is not us yang nak buat benda ni. Korang paksa kita orang, so kita orang buat lah kan. Okay, tak apa. And we do pay cukai, tapi tolonglah kita orang. Dan kita orang pun akan cuba tolong negara jugalah. Dan of course lah, ada the third party ya. Companies yang jual sistem. Which is fair. They are running a business. Dan diorang nak kita gunakan sistem dia, dia pergi mudahkan kita untuk pakai sistem dia dan mudahkan kita untuk buat ataupun untuk adopt this e-invoicing system. So okey lah kan. Tiga-tiga parti ni kena mainkan peranan. So korang pula macam mana? Korang tahu tak individu pun akan terlibat dalam e-invoicing ni? Waktu kita nak beli barang, kita kena bagi kita punya TIN number. So tak boleh nak elak lah benda sini. Okay, just nak be clear ya, yang I setuju dengan this e-invoicing, dia membuatkan kita pay income dan kita pay spending ni terlus. Tapi sistem ni perlu jadi lebih baik kalau nak kita semua adopt into this system. Okay? Cuba korang komen sikit lah, apa pendapat korang tentang this e-invoicing? Senang ke susah untuk korang?